Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Waalaikumsalam. Baik. Memandangkan minggu lepas kita dah selesai belajar tentang kemahiran bola baling. Minggu ni kita pergi kepada satu permainan yang baru. Kita pergi kepada, siapa tahu? Bola rotan. Bola rotan? Ada yang tahu? Ini adalah bola takraw. Bermakna hari ini kita akan belajar permainan sepak takraw. Tapi dalam sepak takraw ada beberapa kemahiran yang kita kena belajar. Hari ini kita akan belajar kemahiran yang pertama, iaitu asas pada kemahiran sepak takraw ni, servis. Baik. Cikgu akan tunjukkan satu pelakuan posisi ketika nak servis. Siapa pernah tengok perlawanan sepak takraw? Ada? Pernah. Saya pernah Syuk. tengok. Sini Syuk. Okey Syuk. Macam mana posisi pemain bila dia nak servis bola tu? Dia biasa macam ni ke? Macam mana? Macam ni. Betul? Saya pernah tengok macam ni. Macam ni? Macam mana? Dia tunggu bola. Okey, ini adalah contoh posisi badan kita ketika kita nak ambil servis. Okey, baik. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita hari ini, saya nak murid-murid warm up dulu buat pemanasan badan, kerana bila kita main sepak takraw ni banyak anggota badan kita yang memainkan peranan besar. Contohnya peha, pinggang, kaki kita dan tangan. Okey, cikgu nak Syuk, memandangkan Syuk ni dia dah pernah tengok perlawanan sepak takraw, jadi cikgu nak Syuk ketuai murid-murid yang lain melakukan pemanasan badan. Boleh ke? Secara bulatan. Secara bulatan. Okey, buat bulat. Bulat. Syuk kat tengah-tengah. Saya kat tengah. Okey. Buat bulat. Ikut Ikut 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pastikan kamu semua buat betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab selepas ni kita akan banyak menggunakan bahagian kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Telling me I'm worth a million days. I spin, I glow, I rise, I shine. This life. Okey, tarik nafas dulu 3 kali. Out. In. Out. Last in. Out. Okey, sekarang ni cikgu nak bagi tahu kamu tentang servis dalam sepak takraw. Servis dalam sepak takraw ni dia ada beberapa teknik. Tapi teknik yang popular adalah sepak sila dan servis kuda. Akan tapi servis kuda ni memerlukan, orang kata, kemahiran yang tinggi untuk kita servis. Jadi yang mudah untuk peringkat kamu semua ni sebagai murid-murid sekolah rendah, kita akan gunakan teknik sepak sila. Baik, kita akan pergi ke langkah yang pertama, sesi pembelajaran servis sepak sila yang akan dikemudikan oleh Cikgu Amin. Baiklah, Assalamualaikum murid-murid. Okey, tadi kita dah belajar secara ringkas. Kita dah tahu apa permainan kita nak main, iaitu mainan sepak takraw. Yang kita akan buat servis dulu, betul tak? Betul. Servis ni antara benda yang paling penting dalam sepak takraw. Okey. Tadi Cikgu Solihuddin dia dah terangkan posisi badan dan juga kaki yang sepatutnya dibuat ataupun dilakukan oleh kita semasa nak melakukan servis. Okey, siapa ingat tadi apa? Yang pertama. Mana jap? Macam ni je cikgu, saya ingat. Macam ni. Kedudukan dia macam ni kan? Ya. Okey. Pertama sekali tangan. Tangan kita ni kita selalunya kita tengok pemain akan buat macam ni kan? Ya. Dia untuk bagi fokus. Dia nak menentukan ke mana bola yang harus diberikan oleh pembaling. Okey. Jadi pertama sekali awak perlu buat macam ni kan?
Okey, dan sepatutnya dalam gelanggang sepak takraw kita ada bulatan. Okey, mana kaki yang bukan dominan akan berada dalam bulatan. Okey, awak andaikan ada bulatan kat sini, okey, awak letak kaki dalam bulatan. Manakala kaki yang dominan yang awak nak sepak akan berada di luar dan di belakang. Untuk Luas ke bulat dia cikgu? bulat dia sekitar besar ni sikit. Muat untuk dua kaki, untuk dua tapak kaki. Okey. Okey, jadi bila nak melakukan servis, kaki yang penting. Kedudukan kaki penting. Sebab apa? Sebab kita nak bola kita lari, betul? Jadi kita perlu fokus. Kaki akan sedikit sengit menghadap ke pembaling. Dan kaki yang dominan akan sepak ke depan. Okey, semua ikut cikgu. Sepak ke depan. Jangan sepak kawan. Okey, sorry cikgu. Okey. Bebas. Sebenarnya tangan ni boleh cakap sebagai style je lah untuk pemain. Dan untuk mana ke arah kita nak bola tu. Contoh awak untuk bola rendah kita akan minta dekat bola rendah. Kalau sedia kuda dia akan minta tinggi sebab dia nak sepak tinggi kan. Jadi cikgu nak nanti bila cikgu suruh awak servis, awak buat tangan macam ni. Buat tangan dah paras dada. Paras dada awak untuk minta bola kepada si pembaling. Okey. Saya rasa semua dah faham tentang posisi badan dan posisi kaki. Okay, sekarang ni kita pergi ke bahagian ni. Okey, awak nampak apa ni? Nampak? Ni bola takraw. Okey, cikgu dah gantung bola takraw ni dekat dinding supaya senang awak nak melakukan servis. Okey. Semua nampak cikgu buat Okey. Pertama sekali awak bayangkan bawah bola ni ada bulatan dalam kot tu lah untuk awak letakkan kaki yang bukan dominan. Okey. Kaki yang bukan dominan akan berada di hadapan sikit dan kedudukan tangan kita nak minta bola kan. Macam tadi cikgu ajar. Okay, jadi bila bola dah sampai, kaki dominan akan ditarik ke belakang. Okey, macam ni. Langkah kedua. Okey, jadi bila bola dah sampai dekat awak dalam keadaan yang bola awak nak, awak boleh melakukan servis. Jadi bila awak sepak tu, bahagian mana yang awak perlu sepak? Kat bahagian kaki ni. Kat bahagian sini. Dalam. Okey, ni dalam kaki kan. Dalam kaki, ni luar kaki. Awak tak boleh sepak luar kaki sebab apa? Bila sepak luar kaki, bola akan pergi jauh. Pergi keluar. Jadi awak perlu menghalakan dalam kaki awak ni ke hadapan. Contohnya macam ni. Bola akan naik dan pergi ke hadapan. Okey, sekarang ni cikgu nak awak semua buat satu barisan. Satu barisan memanjang. Dekat ni, belakang Saya dulu. bermula daripada belakang seletik hitam ni. Okey. Beratur. Okey. Sekarang ni cikgu nak tengok posisi badan yang betul semasa melakukan servis sila. Okey. Bermula dengan Syukri. Okey, Syukri boleh mula. Okey. Tangan cikgu macam ni. Tangan situ. Lepas tu. Okey. Sekali lagi. Yang lain tengok cara Afiq Syukri melakukan servis. Okey. Bagi tepukan. Okey, tu antara contoh servis yang betul dan tepat. Sebab apa? Sebab dia gunakan ke semua posisi badan yang betul. Okey. Pelajar seterusnya Alif. Okey, ikut apa yang cikgu ajar tadi. Okey. Kaki tarik ke belakang. Dan servis. Okey. Alif. Alif tenang kuat sangat. Alif player ni. Tenang, terlalu slow je. Okey. Depan sikit. Awak tak boleh dekat belakang sangat sebab nanti kaki awak akan pergi ke depan macam tu. Bila dah sepak bola, pastikan bola tu berada di kawasan ni je. Tak boleh depan sangat. Okey. Kaki belakang ditarik ke belakang sikit. Okey. Okey, betul. Pelajar yang seterusnya Hakim. Okey, depan sikit. Kaki yang bukan dominan ada ke depan sikit. Okey. Tangan. Kaki ditarik ke belakang dan okey, betul. Pandailah Hakim. Okey. Sekali lagi. Saya nak awak ni macam kurang mahir sangat ni. Okey. Depan sikit, kaki kiri depan sikit. Kurang mandi. Tak mandi lagi ke? Mandi. Betul mandi. Macam bau tak mandi je.
Okey. Okey, kaki kanan tarik ke belakang. Okey. Okey. Okey, sepak. Servis. Okey. Boleh. Betul lah. Okey. Kaki awak okey ke? Kenapa kaki awak encik-encik? Okey tak? Ada siapa yang cedera ke? Tak ada. Ada orang cedera? Tak ada? Okey, kalau tak cedera boleh. Okey. Okey, sekali lagi. Ni kurang mahir kat. Okey. Okey, salah. Okey. Betul. Ya, Alif tolong pegang sini Alif. Okey. Okay, lagi satu, bila awak nak servis bola, awak tak boleh lekatkan kaki kanan awak kat sini. Macam awak dah sepak kan? Awak terus stay kat sini, tak boleh. Awak kena habiskan. Kena ada, habiskan macam tu. Kaki kanan awak akan jatuh ke belah sini. Supaya bola tu, kaki awak tak ada sebarang kecederaan lah. Macam sepak, habis kat situ. Faham? Okay, jadi tadi kita dah cuba buat servis dengan bola yang digantung. Nanti untuk langkah seterusnya kita akan cuba buat balingan pula dan juga servis. Okey, setakat untuk langkah satu ni yang permulaan saya nampak semua okey dan semua berjalan dengan lancar. Okey, nanti kita akan pergi ke mana yang seterusnya. Okey, baik murid-murid. Okey, tadi murid-murid dah belajar servis sepak sila menggunakan dengan bantuan tali rafia. Jadi tadi cikgu tengok kemahiran kamu dah macam makin meningkat. Jadi lepas ni kita akan orang kata mengasah lagi kemahiran kamu tu dengan belajar servis dan melambung tanpa bantuan tali. Maknanya kita akan membuat satu aktiviti secara berpasangan. Baik, cikgu nak kamu pilih pasangan kamu. Boleh? Boleh. Okey. Dekat belakang kita ni ada 6 kun. Jadi cikgu nak kamu murid-murid semua duduk di setiap kun menghadap rakan pasangan kamu. Sana. Baik. Okey, semua dah? Okey. Sekarang ni di sebelah kanan cikgu adalah kumpulan A yang akan diketuai oleh Syuk. Okey. Di sebelah kiri cikgu adalah kumpulan B yang akan diketuai oleh Hakim. Baik. Aktiviti kali ni cikgu nak di sebelah kanan cikgu, kumpulan A akan melambung bola kepada kumpulan B. Bermakna Safi akan melambung bola kepada Ashraf dan Alif akan melambung bola kepada Luqman. Baik. Tugas kumpulan B pula, selepas mendapat bola, selepas bola dilambung, kumpulan B hendaklah menghantar balik kepada kumpulan A dengan teknik sepak sila. Jadi kumpulan B ni boleh minta bola tu macam mana? Macam rendah ke? Jadi kumpulan A dia kena fokus terhadap kumpulan B. Kumpulan B ni contoh shoot lambung. Hakim ni nak parat sini ke, dia nak parat atas sikit ke. Jadi shoot kena fokus. Kita akan buat aktiviti ni 5 set. Bermakna kalau A dah melambung 5 kali, B dah sepak sila 5 kali, nanti kita akan tukar pula. Kumpulan B pula yang akan lambung. Boleh? Sebelum tu cikgu nak shoot, bantu cikgu. Cikgu akan tunjukkan simulasi dia macam mana. Okey. Saya baling. Shoot baling pada cikgu. Okey. Dan macam tu. Wow. Tugas kumpulan A dia kena melambung dan mengambil balik bola tu. Kita akan buat 5 set, boleh? Boleh. Okey. Ambil kumpulan A. Okey. Baik. Dengan ikut kiraan cikgu, kita akan start. Baik. Okey, semua dah ready? Semua dah sedia? Sedia. Okey, 1, 2, 3. Okey, jap. Disebabkan macam
nampak serabut bila semua mula buat sekali, kita akan buat satu-satu. Okey. Pasangan per pasangan. Baik, kita akan tengok pasangan Hakim dan Syuk dulu buat. Game, betul-betul game. Betul-betul game. Okey, tepuk tangan kepada pasangan Hakim dan Syuk. Okey, yang kedua, pasangan Safi dan Ashraf. Okey. Lawan lah, lawan. Okey, tepuk tangan kepada. Okey. Pasangan Alif dan Luqman. Okey, baik. Kita akan buat lagi 3 kali. 3 Boleh? kali. Boleh semua? Boleh. Kita mulakan. Okey. Okey. Okey, baik. Nampaknya kamu punya kemahiran dah makin meningkat. Okey. Okey, baik. Baik. Kita akan switch pula. Kita akan tukar pula. Kumpulan B pula yang akan menambung dan kumpulan A pula yang akan membuat sepak sila. Cikgu nak tengok kemahiran kumpulan A ni macam mana. Boleh, Okay, boleh. Boleh bagi kepada kumpulan B. Okey, kita mula belakang dulu. Okey. Belakang dulu. Okey, Luqman dengan Alik. Okey, baik, bagus. Okey, baik Safi. Tadi sebelum kita mula tadi, Safi dah belajar dengan menggunakan bantuan tali. Safi kena koordinasi badan, mata Safi tu kena bila melihat bola tu kena fokus. Kena bila menggunakan ni. Menggunakan dalam kaki, bahagian dalam. Baik, kita cuba lagi sekali Safi. Boleh Safi? Okey, ready? Safi tak fokus. Okey, tepuk tangan kepada Safi. Okey, Hakim dengan Syuk pula. Okey, betul ke? Okey, baik. Okey, cikgu dah nampak kamu punya potensi, kamu punya kemahiran dah semakin meningkat. Kalau mula tadi kita gunakan bantuan tali, sekarang kamu dah boleh menggunakan sepak sila tanpa bantuan tali. Makna kamu punya koordinasi mata, fokus kamu terhadap bola yang di lambung dah semakin meningkat lah. Baik, seterusnya kita akan melakukan memandangkan kamu punya teknik dan kemahiran dah meningkat naik. Kita akan melakukan satu permainan kecil. Yeay! Jadi kamu semua berminat tak nak main? Nak main cikgu. Okey, kita akan mulakan permainan kecil sekejap lagi. Seterusnya kita akan pergi kepada permainan kecil. Jadi sekarang ni korang kat mana? Dekat kotak kau. Betul. Jadi boleh teka tak apa permainan kecil kita pada hari ni? Tak boleh teka. Okey, jadi boleh pandang sebelah sana. Okey. Cikgu. Diam. Tiga kau. Warna kuning ni satu mata. Kalau yang hitam pula Dua mata. dua mata. Tiga mata. Kalau yang paling jauh ni 5 mata. Okey, jadi cikgu nak awak bagi kepada 2 kumpulan. Bagi kepada 2 kumpulan. Okey, boleh pilih kumpulan masing-masing. Dah. Okey, dah. Okay, jadi kumpulan A sebelah sini, kumpulan B tunggu luar dulu. Okey. Okey, jadi permainan kecil ni dia perlu siapa kumpulan yang paling banyak mata dikira pemenang. Okey, jadi awak perlu masukkan bola takraw sebanyak yang mungkin dengan teknik yang betul. Okey. Jadi boleh mula dulu. Siapa yang paling dulu? Okey. Saya boleh. Tekong seorang, tekong. Luqman boleh keluar dulu. Keluar dulu. Okey. Buat gerakan yang macam cikgu ajar tadi. Macam mana mula? Okey, tak bola.
Okay, pembaling ready 1, 2, 3. Tak sampai Safi. Tak sampai. Boleh. Semula. Tak sampai. Bagi sampai Safi. Luar sikit. Okay. Hakim boleh baling pula. Jadi kumpulan ni masih kosong mata kumpulan A. Okay. Ready? 1, 2, 3. Oi. Hakim, slow sikit Hakim. Slow sikit. Luar. Oh, sikit lagi. Okay, jadi Asyik. Lokman boleh masuk pula. Menggantikan Hakim untuk baling. Menggantikan Safi untuk baling. Baling tu tekong. Okay, ready? 1, 2, 3. Tak sampai Hakim. Jadi kumpulan A masih kosong mata Kosong mata. Cikgu kecewa. Cikgu kecewa tu. Okay, 1, 2, 3. Oh, sikit lagi Lokman. Okay, tak apa. Kita beri peluang kepada kumpulan B pula. Okay, boleh masuk. Tak ada mata ke? Tak ada, dia kosong mata lagi. Kumpulan A. Pening. Okay, Alif sebagai pembaling, Syukri sebagai tekong. Dapat. Okay, ready Alif, Syuk. 1, 2, 3. Kosong lagi. Malang sekali. Masih kosong Okay. Syukri, cari sasaran yang betul. Jangan tamak. Oh. Okay, beri kepada Ashraf pula. Tekong. Baik, 2 Ashraf. Okay, 1, 2, 3. Uish. 3. Oh, kosong mata. Bagi. Susah ni. Susah. Ui, kalau lepas sekali. Lepas. Okay, ready 1, 2, 3. Allahu Akbar. Okay, bagi peluang pada Alif pula. Tekong. Okay, ready 1, 2, 3. Tak sampai Syukri. Bagi sampai. Yang tengok Melayu ni. Apa ni? Semua kumpulan kosong belakang ni. Payah. Senang, boleh. Ya. Okay. Okay, tak apalah. Okay, jadi boleh berkumpul semua? Saya menang je ke? Tak ada pemenang, malangnya sekali. Okay, boleh berkumpul Okay, jadi tiada pemenang. Sebab apa awak rasa tadi pemenang? Sebab tak pandai main. Bukan tak pandai main. Cuma bola tu tidak menyebelahi awak. Salah bola. Okay. Jadi lah, tadi cikgu tengok teknik pun dah betul. Apa yang cikgu ajar mula tadi awak dah buat dengan baik. Teknik badan apa semua, minta bola okey dah. Cuma pembaling je lah tadi cikgu tengok macam baling ada tak sampai. Baling ada yang dalam, baling kat sini. Tekong minta sini. Awak baling sini memang tak boleh lah. Macam mana dia nak target ke sasaran yang ni kan, gelung ni kan. Memandangkan kumpulan A dan kumpulan B susah nak dapat point kan. Jadi cikgu akan pemudahkan permainan ni. Okay, jadi peraturan yang baru dia, kalau awak berjaya servis melepasi net, awak akan dapat 1 point. Kalau awak berjaya servis masuk dalam gelung,
akan dapat bonus 5 poin. Okey, jadi mana-mana gelung. Ikut je antara gelung merah, gelung hitam ataupun gelung kuning. Boleh dapat 5 poin. Okay, jadi kita boleh buat dalam 5 percubaan. 5 percubaan. Satu kumpulan, 5 percubaan. Okey, jadi kumpulan A boleh mula dulu. Okey, boleh pilih pembaling dengan tekong. Aku boleh tak? Lumai, baling. Okey, ready 1, 2, 3. Okey, 1 kali percubaan. 2 kali percubaan. Okey, boleh ganti tekong, boleh ganti tekong. Apa? Kau balik Hakim. Boleh? Okey, ready? Atas. 1, 2, 3. Bodoh tak Tak sampai dah main. Okey, 3 kali percubaan. Tak boleh macam tu. 3 kali percubaan. Okey, kumpulan ni dapat 1 poin. Berikan tepukan. Okey, ada lagi 1 percubaan. Lokman boleh ganti. Okey, Hakim, fokus. Tengok tangan tekong kat mana. Okey. Oh, masih 1 poin. Sekali lagi. Okey, last. Okey, ready? 1, 2, 3. Okey, kumpulan A 2 poin. Okey, kumpulan B boleh masuk. Okey, ingat awak perlu mengutip 2 poin lebih. 2 poin lebih. Okey. 5 kali percubaan satu kumpulan. Okey, ready? 1, 2, 3. Okey, kumpulan B 1 poin. Dengan sekali percubaan. 2 poin. Kumpulan B. Acap. Okey, boleh ganti tekong, Okey. Okey, 3 poin. Okey, ready? Okey, 4 poin. Okey, nampaknya kumpulan B sedang mendahului kumpulan A. Oh, habis. Okey. Cukup. Okey, jadi kumpul semua. Okey, berkumpul Pak Cikgu. Boleh kumpul. Okey. Jadi seronok hari ni main permainan kecil. Seronok. Okey, jadi cikgu mengisytiharkan kumpulan B menang. Dengan kutipan mata 4 mata. Berbalas kosong. 2. Berbalas 2. Maaf cikgu. Berbalas 2 kumpulan A. Okey, jadi cikgu harap awak boleh mengaplikasikan kemahiran servis ni dalam permainan sepak takraw. Jadi macam bulan depan kita ada tim untuk wakil sekolah kita ke kejohanan sepak takraw MSD Kota Baru. Jadi sesiapa yang berminat bolehlah datang ke pemilihan pada minggu hadapan atas pukul 5. Baiklah, jadi telah tamat untuk kelas kita pada hari ini. Iaitu kita dah bermain permainan sepak takraw, betul tak? Dengan kemahiran yang kita dah buat iaitu kemahiran servis. Baiklah, tadi cikgu kita dah buat servis gantung pada tali, kita dah buat membaling dan juga servis gerakan pasangan, betul tak? Dan sekarang kita dah main permainan. Kumpulan mana menang tadi? Kumpulan B. Kumpulan B menang kan? Kumpulan B menang dengan 4 mata kan? Jadi untuk hari ni cikgu nak panggil 2 orang pelajar untuk bagi tahu apa yang dia dapat ataupun input yang dia peroleh daripada kelas kita pada hari ini. Cikgu nak panggil Syukri untuk bagi refleksi. Okay, hari ni kita dah belajar macam mana nak buat servis sila. Betul. Cara kedudukan tangan, kaki, mata dan juga fokus kita kepada bola. Okey. Terima kasih Syukri. Seterusnya cikgu nak panggil Safi untuk bagi sikit refleksi dan juga
apa kedudukan yang betul semasa kita buat servis. Sepak sila. Okay, apa yang saya belajar hari ni, cara untuk kita buat servis lah. Contoh macam, kalau kaki, kita pakai kaki, kita guna bahagian dalam. Sebab kalau kita pakai bahagian luar, dia tak kawal lah bola tu naik nanti. Betul. Okey, jadi semua dapat faham apa yang kita belajar hari ni, betul tak? Okey, jadi lepas ni sebabkan kita dah belajar, lepas ni cikgu harap tak ada orang yang buat, tak ada murid-murid yang buat kesalahan ataupun kesilapan. Okey, jadi kita sambil-sambil tu kita nak cooling down, kita nak posisi balik badan. Okey, semua buat macam ni. Okey, semua buat kaki tangan macam ni. Okey, kita nak cooling down, kita nak balik dah ni. Cuaca pun dah, hujan pun dah nak turun. Okey. Kita kepala ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Okey, kita boleh tepuk-tepuk paha. Tepuk paha di atas sampai bawah. Naik balik. Okey, goyang-goyang kaki kanan. Okey, goyang kaki kiri. Okey. Itu je kelas kita untuk pada hari ni. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Go. Ya.